Selamat pagi, selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk kita menyaksikan peranan separuh akhir yang pertama Piala Malaysia 2025-2026, pertemuan di antara Kuala Lumpur City berdepan Johor Darul Takzim. JDT mahukan pentas akhir bagi mempertahankan kejuaraan buat kali yang keempat berturut-turut selepas 3 kempen terakhir. Agak sukar juga untuk mereka keluar daripada kawasan itu untuk membuat gerakan susulan, dan sekarang ini penguasaan bola dari pemain JDT. John Mendes sedukan ke belakang untuk Bergson. Jaringan awal buat Johor Darul Takzim. Satu setup yang baik ditampilkan oleh Afiq Fazail. Dan Bergson tidak sesekali akan melepaskan peluang tersebut untuk meledakkan gol yang pertama perlawanan. Ya, Nacho Mendes bijak mempercepatkan pergerakan bola dengan membuat hantaran jauh, dan kalau kita lihat balik, Bergson sudah berada dalam posisi yang betul, dan Afiq Fazail membuat larian ke hadapan, dan bola itu pergi di kawasan Afiq dan membuat satu layoff ataupun assist kepada Bergson dengan cukup baik. Luis tinggalkan kepada Paulo Josue. Hantaran dari Paulo Josue, tandukan yang cuba dilakukan oleh Dimitro Litvin agak tinggi. Bola tersebut untuk disentuhnya. Ya, hantaran yang cukup baik daripada Paulo Josue. Sekali lagi di kawasan belakang, dan kita boleh lihat Dimitro cuba attack the ball untuk mendapatkan sambungan untuk membuat percubaan target. Catching cantik, hanya mampu diperhatikan oleh Quincy Cameron. Dia mengesahkan beliau antara pakar sepakan percuma untuk Johor Darul Takzim. Ya, perlawanan pada malam ini, penggunaan kaki daripada AKJ cukup baik sebelum jaringan melalui sepakan percuma ini, dan kalau kita lihat balik, satu tendangan yang cukup sempurna, teknik yang baik, kelajuan bola juga cukup baik, dan target juga cukup baik. Safawi. Dia cuba memerangkap Syihan Azmi. Betul, hanya memerlukan 2 step saja untuk Safawi membuat percubaan ini, dan hampir saja mendapatkan percubaan ataupun sepakan on target. Hidalgo pernah dipinjamkan pada awal musim bersama dengan KL City. Akan dibawa masuk Arribas untuk Bergson. Dan kini Arribas mudah. Selepas pemain KL City hilang bola di kawasan tengah, dan bola itu pergi ke di mana kedudukan Oscar Arribas yang memulakan gerakan ini untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT, membuat hantaran kepada Bergson, dan masih lagi menghidupkan larian beliau untuk menerima umpanan ini, dan ya, Bergson cuba membuat percubaan, dan kalau kita lihat beliau ada terkena, mungkin terkena tangan, kita tidak pasti, dan ya, bola itu pergi di mana kedudukan Oscar yang berada di depan hampir gol untuk membuat percubaan itu mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT. Kece. Nacho Mendes. Biasan yang terus menerja jaring. Ya, dimulakan melalui sepakan penjuru bermain hantaran pendek, dan Gaya Kece membuat hantaran kepada Nacho Mendes yang kerap kali juga membuat percubaan daripada kawasan itu, dan sekali lagi dia cuba membuat percubaan ini, dan ada bantuan daripada Israfilov, ada biasan daripada Israfilov, dan ya, bola itu menerja ke jaring, dan Quincy Cameron tidak dapat membaca di mana arah bola itu pergi, dan ya, pasukan JDT mendapat jaringan yang keempat pada malam ini. Jaringan itu dibatalkan. Ya. Ianya terkena tangan Edi Israfilov. Pemain KLT cuba mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan apa-apa gerakan yang lebih sempurna. Satu lorongan untuk melepaskan Safawi peluang kali ini. Namun Syihan Azmi bertindak cemerlang. Dan bendera sudah pun diangkat. Advantage diberikan oleh Nazmi. Safawi Rashid terlepas peluang. Nacho untuk Bergson, kembali semula untuk Nacho Mendes. Luisan yang agak lemah dari Nacho Mendes.
Dalam kawalan Wilkie dilepaskan untuk Agil Kanci. Tiada keraguan untuk jaringan yang keempat buat Joe Darul Takzim kali ini. Ya, sekali lagi permainan antara-antara di kawasan sempit, dan Syami menghantar kepada Teto Martin di kawasan tengah, dan Teto Martin menghantar bola kepada Agil Kanci di kawasan tepi, dan ya, membuat tampanan yang pertama, melihat di mana kedudukan penjaga gol, dan satu penyudah menggunakan kaki kiri yang cukup berbisa daripada Agil Kanci di kawasan Papus untuk mendapatkan jaringan yang keempat untuk pasukan JDT. Safawi Rashid, ini boleh menjadi usaha terakhir buat Kuala Lumpur City mendapatkan satu jaringan. Nicola Cardoso, Syazwan antara tengah semula untuk Cardoso. Tak berjaya Cardoso untuk melakukan percubaan terus. Kali ini terbuka pertahanan KL City dengan Teto Martin mendapatkan baksan. Empat jaringan sebagai bekalan terbaik untuk Joe Darul Takzim. Mereka hampir-hampir mendapatkan gol yang kelima dari gerakan yang terakhir ini musim Bekson. Ya, betul Izzuan, hampir-hampir saja. Dua percubaan dalam 2 minit yang terakhir, dan ini percubaan daripada Buxton hampir-hampir dapat menjadikan gol yang kelima. Biarpun Kuala Lumpur City tampil lebih baik di separuh masa yang kedua, itu belum cukup untuk mereka mengekang kejayaan Joe Darul Takzim dengan keputusan muktamad separuh akhir yang pertama. Kuala Lumpur City 0, Joe Darul Takzim 4.